Cuaca cantik hari ni. Aku nak try casting kat balik depan ni. Hari tu aku tengok depan tu ada haruan. Tak adalah besar mana pun. Macam besar exhaust bus je. Bukan besar bus je, besar exhaust bus. Depan sini je dia main. Tapi hari ni aku tak tahu dia ada air ke tak. Ni air. Ada air sini. Dia bila ada air kat sini. Oh, kosot pula. Biasalah mesin ni. Mesin harga-harga macam ni memang senang kusut. Tapi kalau kau pandai setting dia punya brake, ni aku lupa nak setting dia punya brake ni. Aku boleh lupa lah pula. Brake nya ni sampai ke ni tak je banyak. Ada ikan kat sini. Alah. Kan okey. Apa? Tapi itulah ada batang pipe tu. Kalau jadi nak kena. Sini. Main-main kat sini kan. Kita nak bawa dia keluar dulu. Gila. Buat tu gila. Kat sini ada ni. Jangan cakap tak ada. Haruan besar ni. Besar exhaust bus. Bukan besar bus. Oh, sangkut pula. Mesin ni murah je aku beli ni. RM40. Takkan kau nak mancing-mancing macam ni kan. Kau tak payah beli mesin mahal. Cantik je. Beli je mesin je ni. Elok je baling. Janji pandai setting brake. Setting dia punya drag. Drag tu tak payah kuat sangat pun tak apa. Ikan pun boleh tentu makan. Itulah nampaknya. Cantik tu pergi. Dia boleh pergi jauh ni. Kau kena pandai baling je. Kalau melatup ni, kalau dia sembor dengan ikan ni, alangkah bahagianya. Plup. Ikan tak nak muncul lah. Sana pula pergi. Kita tarik ikan keluar dulu. Mana yang lompat tu? Sana Sebelah sini Gede. Pokok lah pula. Woi. Dia ada yang menangkap lah di sini. Tapi tak kena. Bagus. Sekejap.